Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si'ullahum al-Fatihah. Dulu, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uqri wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa rasulil karim wal malaikatul muqarrabin. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulillah husbadika la hirati adrini. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulkul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Dengan izin dan kurnianya dapat kita teruskan sikit perkongsian pada malam ini. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, yang saya hormati lagi saya mengurusi barisan Al-Jatan Kuasa, yang saya hormati lagi saya muliakan tuan-tuan guru, ustaz, barisan asatizah, yang bagi datuk, datin, tuan-tuan, perempuan, mata Allah sekalian. Baik, sihat ke semua tuan? Alhamdulillah. Haji yang sebelah ni tu tak ada balik kampung. Banjir Saya pun nak balik kampung esok lah ni. Baik tuan-tuan, tahun baru tak lama dah. Lagi seminggu lebih lagi kan. Umur kita pun bertambah. Baik, tak nak bincang pasal lain sikit pasal umur je kan. Baik tuan-tuan, sikit senario tuan-tuan. Sebelum saya mulakan, saya sambung kitab saya sikit. Kitab kita Tarbiatan Aulad fi Islam ini. Sebelum tu kita masuk sikit, ni ada sikit senario tuan. Saya nak kaitkan sikit dengan tajuk ni. Baru-baru ni tuan-tuan, staff saya ada seorang. Dia ni macam ketua unit lah senang. Dia bercakap dengan saya, dia kata dia adalah sedikit tuan-tuan pertelingkahan, bukanlah gaduh besar sikit dengan dia punya anak buah. So dia mengadu pada kita lah. Right? Soalan saya tuan-tuan, dalam kita buat urusan bekerja ni tuan-tuan, kita ada anak buah, macam-macam lah tuan-tuan, kita ada kawan kan. Antara nak menjaga hubungan tadi, jangan bergaduh tadi, dengan menyiapkan kerja, yang mana prioriti kita kena sediakan? Dalam agama tuan-tuan, yang mana dahulu Allah suruh? Agama kita suruh. Ada setengah orang tu tuan-tuan, dia ada staff ni, lantak lah je. Yang penting aku je siap. Dulu zaman dulu je ingat, baling-baling file ada lagi bos-bos ni. Makin ni tu cerita lah kadang kan. Dia kata prinsip dia senang. Yang penting kerja siap. Right? Kerja pun tanggungjawab, jaga hubungan pun tanggungjawab tuan. Tapi yang mana kita kena utamakan tuan? Saya pergi sikit tuan-tuan untuk menjawab persoalan ni. Saya baca satu maksud hadis tuan-tuan Nabi kata, mahukah kamu aku kabarkan sesuatu yang lebih tinggi darjatnya daripada solat, puasa dan sedekah? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, ya wahai Rasulullah, baginda menjawab, iaitu mendamaikan hubungan antara sesama manusia, kerana kerosakan itu memusnahkan amalan seperti api memakan kayu. Hadis riwayat Abu Daud nombor 4919. So berbalik kepada soalan tadi tuan-tuan Nabi kata tuan-tuan nak tak aku bagi tahu tuan-tuan, darjat yang paling tinggi daripada kita solat tadi, sedekah dan puasa. Iaitu Nabi jawab, mendamaikan dua pihak yang bergaduh. So persoalan saya balik tadi tuan-tuan, antara nak jaga hubungan manusia ni tadi supaya jangan bergaduh, tak kisahlah staff ke kawan pejabat tuan-tuan, antara menyiapkan kerja. Mana lagi prioriti tuan-tuan? Agama suruh kita ajar ni tuan-tuan buat bagi hubungan dengan manusia tu dahulu. Bagaimana dia nak siapkan kerja tu tuan-tuan, itu bukan kata kita tak perlu tanggungjawab ke kerja.
Tapi tuan-tuan, jangan sampai tuan-tuan kita nak siapkan kerja, sampai tuan-tuan masalah kita dari segi hubungan manusia. Ini yang saya tengok tuan-tuan ni lepas pencen duduk seorang-seorang ni. Kau tunggu kau pencen nanti. Yang ni banyak berlaku ni tak? Saya dah jumpa 2 ketua pengarah tuan-tuan duduk dekat tiang seorang-seorang ni. Orang tegur pun tidak ni. Masa kau ada jawatan dulu tuan-tuan, Allah. Tapi agama ajar kepada kita ni tuan-tuan, yang ni dulu. Jaga dulu hubungan manusia ni tuan-tuan. Baik tuan-tuan, itu dalam agama ajar kepada kita ni tuan-tuan, hablu minallah, hablu minan nas. Jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia ni. Dua tu tuan-tuan, dia berangkai. Dia bukan dan, dia bukan atau tuan-tuan, bukan pilihan. Itu kalau kita tengok tuan-tuan dalam tuan-tuan dalam Human Resource sebut untuk pantai orang putih ni je, Human Resource Development, ataupun selalu orang panggil dalam psikologi barat pada umur abad ke-20. Kalau tuan-tuan tengok orang pergi kaunseling ke, orang pergi ke motivasi program mana-mana pun, dia kata dari segi barat, nak manusia tu nak berjaya, dia kata mesti ada 3 tu. Pertama kena ada ASK. Apa dia? Attitude, skill dengan knowledge. Tuan-tuan, dia pergi dulu. Kau nak berjaya ni tuan-tuan, kau kena ada attitude yang dulu. Kau kena ada perangai dulu. Kau kena yang ada akhlak dulu tuan. Dia baru pergi pada skill dengan knowledge ni. Itu Nabi kata tuan-tuan, aku tidak datang ke dunia ni tuan-tuan semata-mata untuk membetulkan akhlak ni. Ni yang jadi susah ni tuan. Ni kalau orang kerajaan ni tuan-tuan, bulan 12 ni, tengah buat apa je? Tengah buat laporan yang prestasi ni. Kalau kat universiti ni, hujung-hujung tahun ni prestasi lah. Saya nak tanya tuan-tuan, kita pun ada staff dulu. Kita pun ada kawan dulu, betul tak? Tuan-tuan menilai prestasi ni tuan-tuan, tuan-tuan menilai dari segi apa? Perangai. Betul tak? Tuan-tuan akan tengok dari segi kerjasama dia macam mana, hubungan dia dengan orang, tuan tak boleh buat kerja satu kumpulan ke tidak. Tuan-tuan, masa tuan-tuan bagi markah prestasi dulu, adakah kita tanya, dulu kau belajar dulu guru, degree kau 4 flat ke? Kita tanya budak kerani kita tuan-tuan, dulu SPM 8 ke? Ada kita tanya macam tu? Tak. Tuan-tuan, sijil ni tuan-tuan, dia hanya syarat dulu je, lesson untuk dapat kerja. Tetapi untuk pengembangan karier, untuk lebih jauh, orang akan tengok perangai kita dahulu. Betul? Tuan-tuan, kalau pandai saja tuan-tuan, belajar tinggi tapi kurang hajar tuan-tuan, tuan-tuan rasa tuan-tuan nak? Boleh je? Tak lepas. Tuan-tuan recommend untuk naik pangkat. Kawan-kawan ataupun staff, tuan-tuan tengok mana dulu? Perangai dulu je tak? Barat sebut pun attitude dulu tuan-tuan, agama kita dah lama sebut perangai ni dulu tuan-tuan. Ni pentingnya tuan-tuan Saya pergi tajuk nombor 2, nombor 503, kitab lupa bawa. Tajuk dia tentang persaudaraan, hubungan ukhuwah ni dulu. Hari ni tuan-tuan saya nak fokus bab hubungan persaudaraan ni. Hubungan kita sesama manusia ni. Khususnya tuan-tuan hubungan kita orang Islam ini. Baik ni tuan-tuan Saya tuan-tuan saya ingat 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas, ada satu dekat taman saya tuan-tuan budak tu pun dah besar dah. Kan kita tuan-tuan budak-budak main padang bola depan rumah tu, kadang-kadang kita cukup maghrib kan, kita selaku macam orang tua kita lagi kan, tegur, "Weh, balik maghrib ni." Selalu lah, tu standard lagi kan, orang tua kita kan, itulah tanggungjawab kita pun. Apa budak tu jawab dan saya ingat lagi, "Cik, lambat lagi Syak." Hasam bagi budak ni kan. Aku panggil maghrib, dia kata Syak lambat sikit. Dia macam menganjing dengan kita pula dalam bahasa sekarang ni kan. Ini kadang-kadang tuan-tuan tengok tak tuan. Kenapa dalam agama tuan-tuan, dalam kitab ni khususnya, dia mengajar kita jaga anak-anak ni, hormat dengan orang ni. Jaga persaudaraan ni. Jaga hubungan ni kena jaga. Tuan-tuan tengok tak sekarang ni apa kesan dia? Pergi tengok zaman sekarang kerja ni tuan-tuan yang masih berkhidmat ni. Cuba tengok budak-budak junior sekarang macam mana perangai. Tak ada dia peduli tuan-tuan orang senior ni. Dia langgar je. Saya ada satu kawan tuan-tuan nak pencen umur 49. Saya kata, "Farid, awal pencen," dia kata. Dia kata, "Farid,
Daripada aku bertumbuk dengan dia dekat pejabat, biar aku bersara awal itu. Silap-silap aku mati budak ni. Yang ni tuan-tuan, kadang-kadang yang jadi masalah ni tuan-tuan dalam kerja kita ni, dia bukan masalah kita penat tuan-tuan. Bukan kita penat dengan kerja ni, tapi penat dengan perangai orang ni tuan. Ada lagi tuan-tuan nak naik pangkat ni tuan-tuan, pakai bomo ni, pakai lebih magic, ada tak? Ada. Dah lah hantam kawan tu tuan-tuan, dah buat perkara syirik lagi. Mana nak jawab tuan-tuan? Berapa banyak tuan-tuan? Allah tuan-tuan, politik pejabat ni. Tuan-tuan, itu Nabi suruh tuan-tuan ni, agama suruh ajar kita jaga hubungan ni. Jangan sampai tuan-tuan. Baik tuan-tuan apa maksud ukhuwah ni tuan-tuan Dalam kitab ni diajar tuan-tuan, persaudaraan ini bermaksud ikatan kasih sayang dan perpaduan yang terjalin atas dasar iman, bukan semata-mata hubungan darah atau kepentingan dunia. Kata Imam Al-Ghazali tuan-tuan dalam kitab Ihya Ulumuddin, persaudaraan ialah hubungan hati antara dua orang mukmin kerana Allah, bukan kerana dunia. Baik tuan-tuan, apa beza sikit tuan-tuan ni istilah tuan-tuan, ni tak penting sangat pun. Ada setengah orang kata aku pergi kayu basikal ni untuk mengeratkan silaturrahim. Tuan-tuan rasa okey tak ayat tu? Tuan-tuan, dia bukan tak betul lah tuan. Istilah tu tak apa nak cantik lah. Dia macam ni tuan hubungan rahim ni kita gunakan istilah ni untuk kaum kerabat kita. Adik-beradik kita, saudara-mara kita, kaum kerabat kita. Setakat mana kita kena jaga hubungan kerabat tuan? Dua pupu. Itu hubungan kerabat. Tapi kalau saya dengan Haji, saya dengan SU tuan-tuan, apa hubungan kami? Itu persaudaraan. Itu kita kena jaga ukhuwah. Taklah salah tuan-tuan kalau nak guna pakai pun. Tapi saya nak sebut dekat sini beza tuan-tuan, apa dia rahim, apa itu persaudaraan. Jelas tuan-tuan Baik tuan-tuan Itu kalau kita tengok tuan-tuan Nabi tuan-tuan berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Apa dulu perkara Nabi buat tuan-tuan? Nabi merapatkan hubungan persaudaraan ni antara orang Ansar dengan Muhajirin. Yang tu dulu Nabi datang tuan-tuan. Dan ingat tak satu kisah bagaimana Abdul Rahman bin Auf yang dipersaudarakan oleh Sa'ad bin Rabi. Abdul Rahman bin Auf ni tuan-tuan seorang daripada Muhajirin, Ansar ni tuan-tuan pada Sa'ad bin Rabi. Bagaimana Sa'ad bin Rabi ni tuan-tuan yang Nabi pentingkan persaudaraan orang Islam ini tuan, sampai nak bagi sebagai separuh pada harta dia. Sehinggalah tuan-tuan Abdul Rahman kata, aku tak nak harta kamu. Yang aku nak, dia kata, kamu tunjukkan aku, dia kata, di mana pasar Madinah pada masa tu. Ini dulu tuan-tuan yang Nabi buat. Ini tengok tuan-tuan, bagaimana Nabi merapat. Kalau kita tengok pasal dengan Abdul Rahman bin Auf ni, seorang usahawan dan dermawan yang berjaya pada zaman Rasulullah dulu. Tuan-tuan, apa ucapan dasar Nabi tuan-tuan? Masa Nabi datang kepada Madinah, pembentukan negara Islam tuan-tuan Kalau kita sebut sekarang ni kan apa ucapan presiden dia dulu. Ucapan dasar Nabi tuan-tuan, Nabi pesan 3 perkara. Pertama, Nabi pesan bagi salam. Yang kedua, Nabi pesan jaga hubungan ukhuwah dan silaturahim. Yang ketiga tuan-tuan, baru dah dipanggil bangun malam ni. Antara 3 ni tuan-tuan, Nabi suruh 2 perkara ni yang asas ni tuan-tuan, hubungan manusia dulu ni. Bagi salam, jaga hubungan rahim dan sebagainya. Yang ini dulu tuan-tuan, yang Nabi ajar kepada kita. Baik tuan-tuan saya pergi sikit tuan-tuan dalil berkaitan Al-Quran. Bagaimana tuan-tuan kisah, bagaimana Al-Quran Allah ajar kepada kita tuan-tuan bukti yang mensuruh kita tentang hubungan persaudaraan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Surah Hujurat ayat nombor 10. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara yang berselisih dan bertakwa kepada Allah supaya kamu dirahmati. Ayat ini tuan-tuan menegaskan bahawa asas persaudaraan ialah iman dan takwa, bukan bangsa, keturunan atau pangkat. Dalam tafsir Ibn Katsir tentang menerangkan tentang ayat Hujurat ini, iman adalah asas persaudaraan, bukan keturunan atau bangsa. Mendamaikan pihak yang bersisih adalah tanggungjawab iman. Takwa kepada Allah menjadi syarat untuk memperoleh rahmat Allah dan kekuatan dan kekuatan umat. Dan saya ambil satu dalil tuan-tuan bagaimana Rasulullah sebut al-muslimun ukhwatun muslim la yazlimuhu wa la yahdulu wa la yakzibuhu wa la yahqiruhu. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Apa Nabi sebut tuan-tuan ya? Seorang Muslim itu adalah saudara bagi Muslim yang lain. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarnya dalam keadaan kesusahan. Ni tuan-tuan, ada tak disebut dalil tuan-tuan? Banyak dalil tuan-tuan. Tapi masa tak punya banyak tuan-tuan, saya ambil satu dalil Quran, satu dalil daripada Nabi, bagaimana menjuruh kita untuk menjaga hubungan manusia persaudaraan kita antara orang Islam ini. Saya sikit dah tuan-tuan ya. Kalau kita baik dengan orang ni tuan-tuan. Saya ceritalah sikit tuan-tuan ya. Saya ada satu kawan tuan-tuan yang meninggal baru bulan 4 tadi, sakit jantung. Meninggal umur 49 dekat tempat pusat pemulihan saya sekarang. Yang saya best ni tuan-tuan ya, dia ni arwah ni tuan-tuan ya. Kan kita apabila dia meninggal, kan dia punya barang-barang peribadi ni kita kena serah pada waris lah, senang kata kepada isteri dia. Sebab dia masa tuan-tuan dia meninggal, dia tak sempat apa kemah barang dan sebagainya, dia meninggal dekat hospital. Baik tuan-tuan. Saya ada tanya satu kawan dia tuan-tuan ya. Saya kata, ni budak sisi lah tuan-tuan, grade 22 ni lah. Saya kata, dia ni kawan baik. Saya kata, barang-barang arwah ni dah bagi dah. Dia kata, kejap tuan, dia kata, saya tengah tapih borang dia. Saya tak faham tuan-tuan ya. Istilah tapih ni kenapa ni? Saya kata, kenapa tapih? Saya kata, dia kata tuan, saya kenal kawan saya ni siapa dia tuan-tuan. Saya lama kenal dia dan saya tahu dia ni ada nakal dia. Tuan, dia kata barang-barang yang ada dekat pejabat tu, ada barang-barang dia kata yang bukan daripada isteri dia bagi. Tuan-tuan, dia kata dia separate barang tu, dia kata dia bagi yang betul-betul itu hak yang dia kata dia tak nak timbul persepsi isteri tu kepada arwah ni, dia kata. Dia kata tak apalah tuan, dia kata dia ada nakal, tapi saya tahu tuan-tuan, apabila kita meninggal kita tak boleh sebut dah cerita benda yang tak baik ni kepada dia. Orang faham tuan-tuan? Tuan-tuan bayang, kalau kita longgok sekali bagi kepada isteri dia, kena tu tuan-tuan, barang tu bukan barang daripada isteri dia. Tak bergaduh tuan-tuan. Kawan dah meninggal ni. Ni pentingnya ada kawan baik ni tuan. Tapi kita dengan orang pun tuan-tuan lebih kurang. Macam mana? Ni jaga tuan-tuan. Tuan-tuan ingat, kawan tu boleh sampai boleh pick up macam tu lah kalau bukan tu dia seorang orang yang baik. Nampak tuan? Itu agama suruh kita jaga macam ni tuan. Last kali tuan-tuan, dia kata dia kumpul dekat satu beg, dia kata ni bukan, dia kata bukan daripada isteri dia. Budak tuan-tuan ya, adalah nakal-nakal dia sikit. Ni agama ajar pada kita tuan-tuan, baik dengan orang ni. Jangan bergaduh dengan orang ni. Itu tuan-tuan, apa kesan daripada implikasi kepada cabaran kepada untuk hubungan manusia ni tuan-tuan ya. Itu ada satu hadis Nabi tuan-tuan daripada hadis Muslim nombor 2890. Nabi tuan-tuan, dia pernah doa tuan-tuan, ada 3 jenis doa Nabi. Nabi Muhammad telah memohon kepada Allah, beliau daripada 3 perkara, tapi Allah daripada 3 perkara tu yang dipakunkan oleh Allah ada 2 saja. Senang kata tuan-tuan, Nabi pernah doa ada 3 perkara dalam kepada umat dia, tapi 1 dia kata tak dimakbulkan. 2 ni Allah makbulkan. Apa dia tuan-tuan ya? Pertama, Nabi minta supaya kaumku dan umatku tidak musnah mati akibat kelaparan. Yang ni tuan-tuan. Itu kalau kita tengok umat Nabi Muhammad tuan-tuan, jarang sangat dah mati kelaparan ni. Ada mati terlebih makan ramai je. Kat Malaysia ni terlebih makan imam. Yang kedua tuan-tuan, Nabi minta supaya umat aku tidak musnah mati akibat banjir. Secara besarnya tuan-tuan, tak adalah tuan-tuan umat Islam kita mati sampai tenggelam kena banjir ni, kurang lah tuan-tuan. Bukan kata tak ada lah. Sebab ini adalah doa yang diminta oleh Nabi dan diperkenankan oleh Allah. Nombor 3 tuan-tuan, yang ni tuan-tuan, Allah tak makbul. Apa dia? Supaya kaumku, umatku tidak musnah pertumpahan darah bergaduh antara satu sama sendiri. Yang ni tuan-tuan, Nabi minta supaya umat aku jangan bergaduh. Tapi dia kata Allah tak perkenankan. Ni kalau kita tengok sekarang ni tuan-tuan, Allah bergaduh ni tuan-tuan. Tempat pejabat cara pejabat, betul? Pejabat office cara office, surau pun cara surau. Ada juga. Sebab ni tuan-tuan,
Ni salah satu tuan-tuan, cabaran kita pada hari ini. Nabi dah sebut dah tuan. Bukan senang tuan-tuan nak merapatkan hubungan ni, persaudaraan kita ni. Tu tuan-tuan Allah weh. Tengoklah balik tuan-tuan rugi tuan-tuan Pertama tuan-tuan, apa kesan kepada orang yang tidak menjaga hubungan persaudaraan ini? Nabi sebut tentang kesan kepada agama dalam kitab ini, umat berpecah dan lemah. Ini kalau kita tengok tuan-tuan, ada satu kisah bagaimana satu kerajaan Abbasiyah di kota Baghdad pada tahun 1258. Jatuhnya kerajaan Abbasiyah pada itu tuan-tuan 1258 oleh tentera Mongol pada masa itu. Kenapa jatuh? Sebabnya tuan-tuan, perpecahan dan berebut kuasa pada masa itu. Tuan-tuan, kerajaan Abbasiyah ni tuan-tuan, kalau kita tengok ni satu kerajaan Islam yang cukup besar ni tuan-tuan. Jatuhnya kerajaan Islam Abbasiyah tuan-tuan pada 1258 sampai sekarang tuan-tuan tak ada satu pun kerajaan Islam yang naik pada hari ini. Punca bergaduh tuan. Punca berebut kuasa. Ni tuan-tuan yang disebut oleh Nabi tadi tuan-tuan. Salah satu ni tuan. Itu kalau kita tengok tuan-tuan, Allah. Tuan-tuan tengok berita hari ni cukuplah tuan-tuan ni, macam-macam, malas nak komen. Yang kedua tuan-tuan, hilang kasih sayang dan kepercayaan. Apabila kita tak jaga umat Islam ni tuan-tuan, tak jaga hubungan persaudaraan ni, dia akan muncul fitnah, dendam, permusuhan antara sesama Islam dan sebagainya. Ini tuan-tuan, zaman sekarang ni tuan-tuan, bukan setakat bergaduh tuan-tuan ni, bunuh pun dia sanggup ni. Ingat tak kes kad ceras baru-baru ni tuan-tuan? Bagaimana seorang anak umur 24 tuan-tuan bunuh ayah umur 62 tahun pukul 3 pagi dekat flat ceras ni tuan. Keluar dalam berita dah ni tuan, pada 13 September 2025. Baru lagi bulan 9 berlaku. Tak puas hati sebab tuan-tuan ni, sebab pengharian harta ayah tak kononnya tak betul. Sorok nodok ayah nak meninggal tuan-tuan. Ni tuan, tak ada langsung ni bukan saudara ni tuan-tuan. Hubungan rahim dia pun dia sanggup bunuh tuan-tuan. Ni tuan-tuan, kesan dia akan hilang kasih sayang dan kepercayaan. Yang ketiga tuan-tuan, apa kesan dia? Doa tidak diterima. Ini hati-hati tuan-tuan. Pintu syurga tidak dibuka bagi orang yang bermusuhan sehinggalah mereka berdamai. Itu kalau tengok tuan-tuan Nabi sebut tadi ada satu zaman tabi'in, lepas zaman sahabat, ada dua orang tuan-tuan sahabat di masjid yang sama, bangun malam, berpuasa, sunat dan bersedekah. Dua-dua ni bagus tuan-tuan, duduk di tarikh yang sama. Dalam kisah tabi'in ini tuan-tuan, elok tuan-tuan, tapi sebabkan satu perselisihan bergaduh. Ada satu sahabat ni tuan-tuan, dia bermimpi. Dia kata, dia tengok dalam mimpi tuan-tuan Jibril tak angkat pun tuan-tuan amalan dan doa dia sebab dua orang ni bergaduh. Barulah diceritakan tuan-tuan kepada dua orang sahabat ni apa yang dimimpikan tadi, barulah berdamai balik. Ini hati-hati kita tuan-tuan Kita boleh berbeza pandangan, boleh berbeza pendapat tuan-tuan, tapi jangan sampai bergaduh sebab salah satu kesannya adalah doa kita tidak diterima. Itu dalam agama tuan-tuan, jangan bergaduh lebih kepada 3 hari. Tuan-tuan, perbezaan pandangan pendapat ni biasa tuan-tuan. Normal lah. Macam saya dengan haji depan ni tuan-tuan haji kita. Beza tak kami tuan-tuan, walaupun lelaki sama lelaki, beza lah. Tuan haji mungkin parenting dia, didik makan ayah dia macam ni, saya macam ni. Environment persekitaran kami dibesarkan dengan lah kami berbeza. Pendidikan kami berbeza. Beza tak? Beza. So kalau ada satu isu yang berbeza, beza tak? Normal lah. Tapi tuan-tuan, perbezaan pandangan, pendapat, jangan sampai kita bergaduh. Salah satu kesan ni tuan-tuan, hati-hati tuan-tuan, doa kita tidak akan diterima oleh Allah. Ni kesan kepada orang yang tidak menjaga hubungan persaudaraan. Yang seterusnya tuan-tuan, antara ada 4 dia, kesan kepada kita tidak menjaga hubungan persaudaraan, hati keras dan jauh daripada rahmat Allah. Yang ni pun tuan-tuan penting kat anda ni. Tuan-tuan tengok tuan-tuan, bahari ni statistik daripada JKSM, Jabatan Kehakiman Syar'i Malaysia, penceraian kita di Malaysia baru bulan 1 sampai bulan 9 tuan-tuan 53,700 orang Islam bercerai di Malaysia. Selangor top 10,700 orang. Ni tak sampai bulan 12 ni. Statistik ni diambil daripada bulan 1 sampai bulan 9. Berapa bercerai tuan-tuan? 53,700 orang bercerai. Kenapa jadi macam ni tuan? Itu hati-hati tuan-tuan di dalam bab rumah tangga ni pun ada cabaran juga ni. Bergaduh pula suami isteri ni. Baik tuan-tuan, jangan rasa kita selamat tau.
statistik 2019 tuan-tuan, di negeri satu pantai timur, bercerai umur 51 tahun ke atas hampir 6,319 orang pada tahun 2019. Apa yang tuan-tuan? Jangan rasa selamat ni tuan ni. Kadang-kadang ujian rumah tangga ni lebih besar. Ingat tak tuan-tuan, bagaimana di hadis satu hadis Muslim, bagaimana dia kata syaitan ini ada satu tempat singgasana di lautan. Tempat syaitan ni tuan-tuan di lautan, kalau hadis Muslim ni tuan-tuan, dia ada satu tempat, setiap satu hari setiap syaitan dia akan melaporkan ke ketua syaitan. Dalam hadis ni tuan-tuan, syaitan pertama pergi melaporkan kepada ketua syaitan. Hari ini dia kata aku berjaya buatkan orang bergaduh di sini, ni kan, mencuri dan sebagainya. Ketua syaitan kata biasa je, kau tak buat kerja apa lagi. Yang kedua ni tuan-tuan, syaitan kedua pergi melaporkan kepada ketua syaitan, aku berjaya buat begini. Apa ketua syaitan jawab? Kau tak buat apa pun. Syaitan ketiga ni tuan-tuan melaporkan kepada chief dimension dia. Hari ini dia kata aku berjaya membuatkan seorang suami dan isteri berpisah, bercerai. Kau pergi duduk, dia duduk sebelah aku. Yang ni kau baru buat kerja. Itu tuan-tuan ni, bab rumah tangga ini, syaitan tuan-tuan yang merosakkan, syaitan yang ada duduk rumah kita ni tuan-tuan, dia panggil syaitan ini, dia panggil dasim. Syaitan ni dia panggil dasim. Ni hati-hati tuan-tuan ya. Itu kadang-kadang tengok tuan-tuan, tengok muka bini pun menyampah. Ni semua mula-mula tuan-tuan ya. Weh tuan-tuan, ujian rumah tangga ni tuan-tuan, paling besar rumah tangga tuan-tuan. Tuan-tuan, semayang 10 tahun, 10 minit selesai solat maghrib tadi tuan-tuan. Pergi haji 45 hari selesai. Kita nak puasa lepas ni 30 hari selesai. Ibadah perkahwinan tuan-tuan nak bawa tuan-tuan berapa lama? Ni haji kahwin berapa lama dah? Kalau dah 25, katalah meninggal umur 63. Dah lebih dah kan? Terlepas dah tu. Ambil tuan-tuan 35 tahun ni nak bawa ibadat ni. Tuan-tuan tak senang. Saya, kawan saya tuan-tuan baru angkat nikah ni tuan-tuan dengan Tok Naim. Dia kata, Farid, dia kata, hari ni dia kata aku nampak muka pengapit bini aku lebih lawa daripada bini aku lah. Tak kahwin lagi dia tu. Ni kata tuan-tuan, ujian rumah tangga pada hari ni ni. Oi, penat tuan-tuan. Ini nak sebut tuan-tuan, perpecahan persaudaraan ini tuan-tuan dia sangat tinggi. Baik tuan-tuan. Pertama tuan-tuan, saya ulang sikit antara kesan dia. Pertama, umat berpecah dan lemah. Yang kedua, hilang kasih sayang dan kepercayaan. Yang ketiga, doa tidak diterima. Kalau agak-agak doa tak terima tuan-tuan, tolong check sikit dengan kawan-kawan ni tuan. Tak mana aku tak selesai ni. Rugi tuan-tuan. Amalan kita, doa kita Allah tak angkat pun sebab gaduhnya ni tuan. Yang keempat, hati keras dan jauh dari rahmat Allah. Baik tuan-tuan ni, kalau saya tengok sikit tuan-tuan ni, kawan ni penting tak mana tuan-tuan ni. Kadang-kadang tuan-tuan ni, kawan ni tuan-tuan ni, dia bukan sebab gaji dia besar, pangkat dia tinggi dah tuan. Saya ada satu sahabat tuan-tuan ni. Dulu saya pernah lah tuan-tuan ni, jadi kepada satu ketua bos besar ni, saya jadi dia punya pegawai khas lah. Nombor 1 jabatan ni. Tuan-tuan ingat tak dulu tuan-tuan ni, masa saya anak nombor 3, ni anak nombor 3, tidur seorang. Anak nombor 3 saya tuan-tuan ni, dia kan kita orang komen, kita dapat GCR Juti Gambar Rekod 7 hari. Kan? Saya ni tuan-tuan ni, masa saya balik tu tuan-tuan, habis 7 hari tu, masuk pejabat sebelah pos besar tuan, nombor 1 jabatan, bilik di sebelah. Duduk tingkat 5 tuan-tuan, ada satu pemandu tuan-tuan ni. Saya tak sebut nama dia tuan-tuan ni, pemandu, pilot kita, jabatan kerajaan ni. Dia ni tuan-tuan dia ni badan besar, dia kaki dia tuan-tuan ni macam sengit sikit tuan-tuan ni, dia macam tak betul. Dia suka yang besar tuan-tuan ni, kadang-kadang dia terpaksa pakai tongkat. Dia kata, Farid, kau ada kat atas tak? Ada? Dia kata, aku nak jumpa sikit Farid. Dia kata, kenapa? Tak payah jam, kata. Saya aku turun. Tak apa Farid, aku naik. Kita tuan-tuan mandangkan dia lah keadaan macam tu, taklah naik kan, kesian budak-budak tu. Tuan-tuan apa dia buat tuan-tuan ni? Saya ingat dia tuan-tuan, dia bagi Farid ni RM10, aku bagi dekat anak hang, dia kata. Wih tuan-tuan, saya tengok tuan-tuan, bos kita tuan-tuan, wish pun tidak ni. Ni kata kawan ni tuan. Saya tuan-tuan, budak ni, kawan sahabat ni tuan-tuan, saya cukup kalah dengan dia lah. Kok dia minta tolong ke apa tuan-tuan, kita pergi dulu. Sebab apa tuan? Ni, kawan ni. Ni salah satu jaga hubungan persaudaraan ni tuan. Yang kita bimbang tuan-tuan, bergaduh dengan orang ni, kenapa yang paling kita risau tuan? Kita mati.
Tamak nak sebut tuan-tuan. Tuan-tuan tanya diri sendiri, kawan-kawan yang meninggal, semua ada pengalaman. Semua tuan-tuan pergi ke? Tak. Yang tuan-tuan pergi betul-betul yang rasa, yang ni betul aku tak boleh lah. Ambil cuti bersanggup. Betul tak? Kenapa tuan-tuan pergi? Sebab kawan baik, betul? Perangai dia. Kalau yang ni tuan-tuan, jangan sampai ada setengah sebut tuan-tuan ya. Dia ni patut mati lagi awal pun bagus. Ada tak? Ada. Hati tuan-tuan, sebab kita doa ni tuan-tuan, kawan-kawan ni penting apabila kita mati nanti. Itu kata ulama tuan-tuan, paling minima apabila kita mati, tolong pastikan ada 40 orang yang solat jenazah kita. Dan satu kata ulama tuan-tuan, 40 tu pasti ada seorang wali. Wali ni bukan yang terbang-terbang ni tuan-tuan. Wali ni tuan-tuan, doa dia diterima oleh Allah. Yang ni kita nak. Ada satu hadis kata tuan-tuan, 100 orang. Agak-agak tuan-tuan, kita meninggal ni ramai tak yang datang tuan-tuan. Wallahualam. Tapi percayalah je, orang yang baik, salah satu tuan-tuan, orang yang baik ni tuan-tuan, tengok masa apabila dia mati. Ni orang baik tuan-tuan. Orang baik ni tuan-tuan, Allah gerakkan. Dan saya sebutlah tadi kawan saya tuan-tuan, kalaulah apa-apa berlaku tuan, takat ni saya rasa saya pergi. Kita sanggup tuan-tuan kalau kawan yang baik ni. Sebab apa tuan-tuan ni, di hati ni tuan-tuan tak boleh tipu punya. Baik tuan-tuan ya. Itu satu lagi hadis disebut tuan-tuan ya, tidak sempurna iman seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dalam agama tuan-tuan, boleh tak dibenarkan berbohong tuan-tuan? Boleh. Nabi kata daripada Umm Qasim bin Uqbah, beliau berkata, aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW memberi kelonggaran dalam berbohong kecuali 3 perkara yang dibenarkan berbohong dalam Islam. Pertama tuan-tuan, dalam peperangan, strategi perang. Boleh tak bohong? Boleh. Takkan strategi perang pun tak boleh nak cerita pada musuh kot. Dibenarkan tak? Boleh. Yang kedua tuan-tuan, yang dibenarkan berbohong adalah untuk mendamaikan manusia. Ni contoh tadi je yang saya katalah. Haji cerita dengan saya, kata Haji ni tak elok. Haji ni macam-macam lah dia kutuk Haji ni. Lepas tu Haji ni tuan-tuan tanya dekat saya, betulkah Haji ini kata kat aku macam ni? Saya kata mana ada. Oh dia kata okey. Saya bohong tak tuan? Bohong. Tapi bohong tu tuan-tuan dibenarkan untuk mendamaikan dua pihak. Tapi kita ni tuan-tuan, tak mahu sebut tuan-tuan, janganlah jadi pembaris sangat tuan ni. Tak pembaris. Apa lurus sangat kawan cakap ni bibilah kau sampai ke tuan-tuan. Lepas tu dia bergaduh. Janganlah macam tu tuan. Nabi sebut tadi, kita baca hadis yang pertama tuan-tuan, apa dia? Nak tak aku beritahu darjat yang paling tinggi daripada puasa, solat dengan sedekah, iaitu mendamaikan dua pihak. Ni yang paling tinggi darjat ni. Takkan nak suruh bergaduh je. Rugi tuan-tuan. Tambah kita duduk dengan geng-geng surau ni tuan-tuan, kita tak ramai sangat tuan-tuan. Pun nak bergaduh sama kita rugi tuan-tuan. Ada setengah tuan-tuan mulut boleh tahan dekat tu. Kat surau saya pun ada kat ni. Bukan surau ni lah, dulu-dulu tuan. Weh, hantar tak surau ni tu? Kawan tu tak sihat. Sebulan tak main pergi rumah anak tuan. Dia punya sound tuan-tuan kecil hati. Kau tak nak tangga surau dah berubah lah. Dia melawak tuan, tapi orang tua ni setap. Sampai lepas pada tu dalam grup ni, minta maaf tuan, saya tak datang seminggu. Sebab pergi rumah anak sampai kena declare macam tu, tak payahlah tuan. Sangka baik lah. Kan orang tua tu. Dah setiap hari nak kena update dalam grup, dah tak pergi semayang tuan. Dah kena sound. Tak payahlah macam saya kan. Kita ni tuan-tuan ni, saya sebut tuan-tuan ni, yang datang ni tuan-tuan, kajian yang dia buat, perumahan ni tuan-tuan, yang datang surau ni 10% je. Tuan-tuan bilang ratio rumah kat sini berapa rumah yang datang? Tak sampai pun. Yang sikit ni pun nak, tak rugi lah tuan. Dah tinggal berapa orang pula nanti kan? Seorang merajuk, seorang sentap, seorang ambil hati. Dah tinggal tu imam untuk Bilal tuan-tuan. Baik tuan-tuan ni. Apa sedikit tuan-tuan ni, cadangan penyelesaian kita tuan-tuan ni. Ni kita ada 15 minit lagi. 8 minit. 5 minit kan? Okey. Pertama tuan-tuan, apa yang kita boleh buat? Dalam agama ajar kepada kita tuan, bagilah salam dan senyum. Tidak kamu beriman sehingga kamu berkasih sayang. Sabarkanlah Islam, sabarkanlah salam antara kamu. Saya sebut tadi tuan-tuan ya.
Kadang-kadang tuan-tuan ni senyum ni pun kena belajar kan tuan. Saya tuan-tuan ni, orang kata saya ni, muka saya jadi kelat tuan-tuan ni. Ada orang tegur juga dulu-dulu ni, saya tak tahu lah sekarang orang tengok macam mana tuan. Sampai saya masuk tuan-tuan ni, saya masuk dalam public speaking, dia ajar supayanya, rupanya belajar senyum ni diajar kan. Itu kalau tuan-tuan tengok yang atas-atas duduk kapal terbang tuan-tuan ni, dia memang dia ajar pattern tu senyum. Dia tu yang duduk dekat bawah tadi tak peduli kita tuan-tuan. Kita perasan dia senyum kat aku atas tu. Kat bawah tak ada peduli tuan-tuan ni. Sebab apa tuan-tuan? Dia ajar. Rupanya tuan-tuan, tuan-tuan tak nak cuba bayang tuan-tuan ni. Kita muka tuan-tuan pergi pejabat tengok muka bos kelat ni tuan-tuan menyampah tuan-tuan ni. Menyampah tuan-tuan. Dah macam mana orang nak berkenan? Muka pun kelat. Tu saya hari ni saya ajar tuan-tuan macam mana nak senyum. Macam mana nak senyum tuan-tuan ni? Dia ajar tuan-tuan sebut Sydney. Sydney automatik tuan-tuan akan senyum. Itu latihan tuan-tuan ni. Sydney. Tuan-tuan Australia Sydney. Dia panggil senyum tempe. Macam saya ni kena belajar tuan-tuan senyum. Muka kelat macam ni kena belajar senyum kan. Orang tengok pun menyampah payah kan. Tuan-tuan senyum tu lah salah satu tuan-tuan dipanggil sedekah dalam Islam. Sebab apa tuan-tuan ni? Hubungkan dengan manusia lah. Ini tengok muka pun pagi-pagi dah kelat tuan-tuan. Agak-agak orang nak tegur berani kan. Nyampah aku tengok muka pun macam ni. Tengok tak Islam ni sampai macam tu dia ajar kepada kita tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, tolonglah saudara seiman dengan kesusahan kita. Tak kisahlah tuan-tuan. Tak mampu duit, mampulah harta. Mampu tengah harta dan sebagainya. Paling tidak pun doa. Tuan, apabila tadi kita sebut tadi tuan-tuan, orang akan ingat jasa kita tuan-tuan. Mudah kita hidup tuan-tuan. Senang kita tuan-tuan ni. Kan? Tapi kalau dengan orang, Allah malam. Yang ketiga tuan-tuan, jauhi sangka buruk, mengumpat dan hasad. Ini surah Hujurat disebut, mengingatkan tentang larangan-larangan ini tuan-tuan. Ni apabila kita sebut perkara tak baik, kita mengumpat tuan-tuan, at least sampai kepada dia, dia tahu balik tuan-tuan apa akan berlaku. Bergaduh. Kan? Berbalah. Kan cerita benda tak betul, lah sampai kepada dia balik tuan-tuan, habis. Ini tuan-tuan, jauhilah prasangka buruk dan sebagainya. Yang nombor 4 tuan-tuan, duduk dalam manis ilmu dan kebajikan. Ni contohnya kita duduk tuan-tuan, adalah orang ingatkan kita sesekali kita terlupa ni. Kan? Kadang-kadang kita nampak biasa tuan-tuan, tapi tuan-tuan bergaduh dengan orang ni tuan-tuan. Saya cakap tuan-tuan ni, kita pun tak seronok. Cuma tuan-tuan bergaduh dengan seorang tuan-tuan ni, nak pergi jumpa dia saat lagi motor pun patah balik tuan-tuan. Tak lagi tengok dia macam mana nak keluar ni balik tuan-tuan. Abah tuan-tuan duduk dekat pejabat bergaduh dengan kawan, macam nak jadi tuan-tuan? Tak harmoni kan? Alamak sakit jantung tuan-tuan. Alamak kalu. Stres, nak lari je. Selesai. Ini kenapa tuan-tuan? Apa keberuntungan tuan-tuan kalau kita duduk dalam persaudaraan ini saya baca laju-laju sikit tuan-tuan. Pertama, dinaungi Allah dan tiada naungan melainkan naungan Allah. Nabi kata ada 7 kalungan dia naungi di akhirat nanti. Nombor 7 ni saya kata, nombor 2 iaitu 2 orang yang saling mencintai kerana Allah dan bertemu dan berpisah karenanya. Ni tuan-tuan, orang yang bersaudara. Di akhirat nanti tuan-tuan, orang yang jaga hubungan persaudaraan ini, Allah naungi dia. Yang kedua tuan-tuan, apa ganjaran yang kita dapat? Dihapuskan dosa dan diangkatkan darjat. Sedekah yang paling besar pahalanya ialah mendamaikan seorang yang berselisih. Saya dah sebut tadi hadis nombor pertama tadi. Itu ganjaran yang kita dapat tuan-tuan. Orang yang jaga hubungan persaudaraan ini. Yang ketiga tuan-tuan, dapat merasai manisnya iman. Tidak akan merasai manisnya iman, Nabi kata, seorang mencintai saudaranya kerana Allah. Dan saya tangguh sikit tuan-tuan, ada 4 minit lagi. Dengan satu kisah. Orang ni baik tuan-tuan ni. Tuan-tuan, saya ada satu sahabat tuan-tuan. Saya ingat anak saya pun kenal. Nama dia tuan-tuan dalam bahasa orang putih, tapi nama kampung dia. Tapi nama action dia tuan-tuan, nama Korea dia Rain. Dia ni datuk sekarang tuan-tuan ni. Saya tuan-tuan ni, dengan dia ni, hidup dia tuan-tuan ni, dia baru beli rumah dekat Kota Damansara 3.5 juta. Kalau bulan puasa ni tuan-tuan, dia mesti tanya saya, Farid, kau tarikh mana? Dia punya ajak makan buka puasa tuan-tuan, Concord Hotel tu, dekat KL. Tapi aku menyampah tuan-tuan nak pergi tuan-tuan, tak berbalik dengan jalan jen patah balik. Yang tu aku malas nak pergi.
Makan tuan-tuan 19 satu kepala, campur GST dekat 200. Hotel tuan-tuan 5 star above. Saya ni tuan-tuan kalau makan dengan dia tuan-tuan jenuh bergaduh. Saya ingat tuan-tuan boleh bilang saya bayar kot. Tapi kalau makan dengan dia tak ada standard kedai mamak tuan. Tapi memang terpah high classnya. Oh, duit banyak tuan. Saya pernah tanya dengan dia je. Saya kata, Rin, hang ni macam mana boleh kaya ni kata. Pelik tuan-tuan ni. Belajar SPM tak lepas tuan. Kita masuk 4 universiti tuan-tuan pakai saga lagi ni. Dia kaya betul, kaya betul. Saya dia tuan-tuan ni, dulu dia kata, zaman dia dulu, dia kerja di sebagai runner tuan-tuan, runner immigration. Tuan-tuan tak yang cop pasport ni, sekarang ni tak lah kot, dah semua dah pakai sistem kan. Dulu kan cop ni kan. Dia kata satu hari dia kata, kena orang runner kan, dia boleh masuk ke dalam, kan biasalah dengan pegawai apa semua tu, dia kenal, dia runner. Dia kata satu hari dia kata, aku pergi, dia kata ada satu aneh tu depan kaunter tu, India yang pakai kain putih dengan baju putih tu. Aneh-aneh tu. Kita kadang-kadang orang pejabat awam ni tuan-tuan, dia punya belagak pada dua calit dia pun. Dia kata apa dengan dia tu? Dia dengar tuan-tuan apa yang kawan ni cakap. "Hey, duduk lah!" Kena marah tuan-tuan, kena marah lah. Duduklah dia. Dia pun tuan-tuan, dia kata dengan saya tak ada apa-apa dengan dia tuan-tuan. Saya kesian je tengok dia ni kata. Sebab mungkin bahasa tak faham ke dan sebagainya. Dia kata, "Ni dia nak buat apa?" Okey, dia kata ambil, dia kata dia pergi lah, dia uruskan selesai dia kata. Masa sebelum balik dia kata, tuan-tuan tahu tak dia bagi business card? Dia cerita dengan saya. Bagi business card tuan-tuan, dia kata esok you datang office saya. Tuan-tuan tahu berapa tuan-tuan? Dia tak ada syarikat yang Bumi Putra. Dia bagi kawan tu jadi CEO syarikat, dia jadi owner. Tapi funder daripada dia lah. Tuan-tuan tahu berapa gaji starting dia bayar tuan-tuan? 24,000 satu bulan. Tolong orang yang cerita ni tuan. Sekarang ni tuan-tuan starting 24,000. Ni lebih daripada gaji jusa dia je. Kita sekarang nak kayuh nak dapat 10 pun penat. Dia tolong satu tu je tuan, 24K gaji dia. Sekarang ni tuan cerita tuan-tuan, banyak syarikat ni lah di projek-projek tuan-tuan. Kerja dia tuan-tuan, dia ada satu kelab bola, kerja dia main bola tuan-tuan. Duit tu cerita tuan-tuan. Apa yang saya nak sebut moral tuan-tuan cerita ni tuan-tuan? Jaga orang. Hablum minan nas ni. Dia jaga tuan-tuan, yang ni je Allah nak tolong tuan-tuan. Tu rezeki bukan kerja kita je. Kaya je, memang kaya. Kaya betul-betul, bukan kaya sikit-sikit tuan-tuan. Saya pernah pergi ni tuan-tuan ya. Semua dia bayar, tanya anak saya tuan-tuan. Kami pergi PD. Jenuh bergaduh nak bayar dengan dia tuan-tuan. Baik tuan-tuan ni. Ni nak sebut tuan-tuan ni. Tu kalau kita lah orang tua-tua pesan betul kan ni. Kau nak hidup ni mudah tuan-tuan, baik dengan orang. Mudahkan orang, Allah akan mudahkan kita. Agama ajar tuan-tuan? Agama ajar dah, lama dah. Baik tuan-tuan, saya ulas sikit tuan-tuan, saya tangguh, sebelum saya tangguh apa yang kita bincang. Pertama tuan-tuan, saya hanya bincang hari ini tuan-tuan tentang persaudaraan, jaga hubungan antara orang Islam ni. Yang kedua tuan-tuan, ada tak dalil? Saya baca satu dalil hadis Hujurat daripada surah Al-Hujurat tadi dengan satu hadis berkaitan tentang bagaimana Allah dan Nabi suruh ajar kita tentang hubungan persaudaraan ini. Nombor 3 tuan-tuan, saya sebut tadi antara 4 kesan orang yang kesan kepada orang yang tidak jaga hubungan persaudaraan. Yang keempat saya sebut tuan-tuan antara cadangan-cadangan yang bagaimana untuk merekat hubungan persaudaraan ini. Yang last sekali tuan-tuan, apa Allah ganjarkan benefit, faedah yang kita dapat apabila kita jaga hubungan persaudaraan ini. So kita minta lah sama-sama tuan-tuan azam tahun baru ni. Jangan bergaduh orang tuan. Baik-baik dah sama-sama tuan-tuan. Tak ada apalah. Normal lah sikit-sikit tuan-tuan ni. Perbezaan pandangan tu normal lah. Dan yang penting kita kena ada jiwa yang lebih besar untuk pastikan dan sebagainya. Saya ingat itu saja sikit tuan-tuan daripada saya. Wabillahi saya tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dengan surah Ma'as. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.